Okey, selamat pagi semua. Jadi hari ini kita akan mula dengan satu topik yang sangat penting. Topik yang berkait rapat untuk sesiapa yang berada dalam bidang pertanian. Ya, apa sahaja yang kita tanam, apa sahaja yang kita buat di atas tanah ataupun dalam polybag, semestinya kita kena ada teknik ataupun kaedah menuai hasil. Ya, kalau tidak, kenapa kita nak jadi pekebun? Sebab akhirnya kita hanya nak dapat hasil. Tapi macam mana nak dapat hasil itu? Okey. Jadi topik hari ini adalah lebih menjurus kepada penuaian hasil tanaman nanas. Ya. Okey, saya telah terlibat dalam bidang pertanian melebihi 6 tahun dan menjadi pengajar sejak tahun 2000. Ya, dalam bidang pertolongan cemas, dalam bidang trainers untuk bidang fizikal, ya, di bawah Jabatan Latihan Khidmat Negara. Okey. Lepas itu saya juga mengajar tentang motivasi, pemprosesan makanan, pengendalian tanaman nanas, team building, ya, dan sebagainya. Okey, saya juga adalah merupakan penulis rayuan yang berlesen, ya, juga merupakan perunding perniagaan. Ya. Okey, jadi dengan pengalaman saya dalam bidang pengendalian tanaman nanas ini, dengan kaedah pemerhatian yang kami buat, jadi untuk penuaian hasil tanaman nanas ni, kita ada 4 objektif, ya, pembelajaran, ya, di mana di akhir sesi ini anda akan dapat yang pertama merancang aktiviti menuai, ya, hasil tanaman nanas. Okey, dengan berdasarkan rekod apa, ya. Yang kedua, mengenal pasti indeks kematangan, ya, buah nanas. Okey, sebab kita dah tahu nanas ni kita nak harvest ni bukan untuk sendiri makan. Kita nak harvest ni untuk pelanggan, ya, untuk kita punya customer, untuk kita punya targeted group, sasaran kita. Siapa yang nak beli? Siapa yang nak langgan? Siapa yang nak makan? Siapa yang nak gunakan hasil ini? Jadi kita mesti tahu apa grade dia dan apa indeks dia. Ya. Yang ketiga, melaksanakan kerja penuaian hasil tanaman nanas. Ya. Dan yang akhir sekali, menyediakan laporan hasil pertanian. Okey. Jadi 4 objektif ini akan membantu kita memahami lebih lanjut dari segi bidang penuaian hasil tanaman nanas. Okey. Sebelum saya pergi secara lanjut, ada apa soalan? Tak ada, ya. Okey. Jadi penuaian ini masing-masing ada cara yang tersendiri. Ya. Jadi untuk pekebun-pekebun yang baru, untuk pekerja-pekerja yang baru, kita mesti menguasai kemahiran dan pengetahuan supaya tidak membawa, ya, atau mengundang risiko ataupun menyebabkan kerugian, ya, akibat kecuaian pengendalian buah nanas hasil tanaman. Ya, tidak kira apa sekalipun, nanas ke, ubi ke, sayur ke, ya, dan sebagainya. Ya. Okey. Jadi kalau kita nak cakap tuai buah ni, apa yang anda faham tentang penuaian buah? Siapa pernah tuai buah dekat rumah? Ada sesiapa? Okey. Amiro? Mangga. Okey. Anan? Betul. Okey, bagus. Okey. Jadi penuaian ni dia ada teknik yang berbeza dan terma penuaian juga berbeza. Ya. Okey. Contohnya petik. Kita memetik ke, memutik ke, memungut? Ya? Memetik. Ya, betul. Okey. Okey, kalau mangga memetik juga, betul. Okey, apa yang kita memutik? Durian, betul. Ya, durian jatuh baru kita kutik, kan? Okey, lagi? Kalau timun? Memetik. Okey. Kalau rock melon?
Automatik. Okey. Mengutik apa lagi? Silas. Tembikai. Boleh kata macam tu. Sebab tembikai kita akan buangkan dia punya daun semua dulu kan. Baru kita mengutik lah. Okey. Apa pula hasil yang kita memungut? Ya. Serai. Okey, boleh juga. Lagi? Kangkung, betul. Macam kita apa? Kita kata sebenarnya memotong napi kan. Tapi itu satu keadaan mengungut. Sebab lepas potong kita nak mengungut selungguk-selungguk macam tu kan. Okey. Jadi kalau untuk nanas, dia lebih sesuai dengan tema apa? Mengutip lah. Ya, maksudnya kita lepas potong, kita kutip. Ya, dia melibatkan dua kemahiran, satu memotong, ya, dan satu mengutip. Mengutip tu termasuklah macam mana kita nak membuat penggradean, ya, grading hasil kita. Okey. Jadi kalau penuaian itu tidak betul, dia akan menyebabkan apa? Mungkin kalau nanas ni kita kalau kopek, mungkin buah ni tidak boleh tahan lama. Tapi bila kita potong dengan tangga yang lebih panjang, hasilnya boleh tahan lebih lama. Ya. Ataupun kita terpotong, bila pakai parang kita tak potong dia punya celah-celah daun, kita terus potong macam tu, so dia akan miss katakanlah. Ya. So mungkin terpotong bahagian bawah buah. Jadi dia akan jadi buah reject lah nanti. Okey. Jadi penuaian hasil ni adalah sangat penting. Sebab kita tunggu, contohnya nanas ni kita tanam 13 ke 18 bulan, tapi sampai akhirnya disebabkan kecuaian, kesilapan, kita dah potong bahagian bawah buah tu. Maka rugilah. Ya, dari segi segala baja, benih, gaji dan sebagainya. Ya. Jadi kita kena kata apa itu cost benefit. Bila kita buat sesuatu pertanian, sampailah kita nak menuai hasil itu, kita kena jaga, nak tingkatkan, ya, kita punya ROI, return on investment, ya. Okey. Jadi kalau kita kata buah nanas boleh dituai selepas capai indeks kematangan. Okey, jadi anda semua tengok ini hijau sikit. Okey. Kalau buah ini nampak macam separuh hijau kan, di bahagian atas. Okay, jika ini pula kita nampak dia habis oranye, ya, oranye kuning, ya, kuning keemasan. Okey, jadi nanti saya akan beritahu secara lanjut lah, ya, macam mana kita nak uruskan penuaian ini, ikut grade, ya, ataupun indeks kematangan. Okey, jadi kalau buah nanas yang cukup masak, confirm itu berkualiti. Jangan kita potong buah yang belum masak, premature. Mungkin kelopak mata belum layu, ya, warna dia masih hijau tua. Jadi bila kita harvest buah tu, kita jual kepada customer, buah tu simpan dekat rumah 2 minggu, 3 minggu, dia tak akan kuning langsung. Sebab dia belum capai kematangannya sepenuhnya. Okey. Jadi kalau kita nak objektif yang pertama merancang aktiviti penuaian buah ni, kita kena tengok dari segi rekod arahan pembungaan. Apa itu arahan pembungaan? Siapa tahu? Selalu kita sebutnya, ya, hormon. Kita pakai Messi PGR, ya, air. Untuk nanas biasa kita pakai liquid, cecair. Ya, kita tak ada guna itu anapil. Ya, untuk varieti nanas lain kita gunakan anapil, tapi untuk MD2 kita biasanya gunakan Messi PGR, ya, ethereal liquid. Okey. Okey. Jadi rekod hormon ini adalah sangat penting. Tiap-tiap kebun ada rekod dia supaya kita tahu plot ini atau batas ini kita boleh harvest bila. Ya, dan biasanya selepas kita tanam, apabila daun nanas mencapai 35 helai daun dan ke atas, maksudnya pokok ni dah mature, sudah matang untuk kita letakkan arahan pembungaan. Jadi lepas kita letak hormon,
ya, kita pancupkan hormon dekat pucuk tengah tu, maka lepas 5 bulan, 150 hari, buah tu akan terjadi untuk kita tuai. Ya, okey. Jadi nak tengok kepada rekod hormon, boleh saya tahu kenapa rekod adalah penting untuk semua ladang? Apakah pendapat anda? Farid? Ya, untuk mendapat data yang lebih tepat. Dan kita mesti ada pangkalan data. Jadi data ni mungkin dekat Google Excel, ya, mungkin dekat borang-borang tertentu ataupun buku rekod, ya, dan sebagainya. Ya, dan kita mesti jaga semua rekod-rekod dan dokumentasi, ya, untuk ladang. Sebab dia juga penting untuk kita buat permohonan MyGap. Ya, okey. Jadi kalau kita tengok dari segi dokumen rekod itu, kita mesti mula dengan menyemat tarikh penuaian. Ya, yang pertama, kena pasti indeks kematangan buah. Okey. Seterusnya kita kena pasti jumlah permintaan. Bila kita nak tuai hasil ni, kita perlu tengok berapa yang dia nak. 2 tan, 3 tan. Ada Rohi mari bawa ke? Ataupun dia ambil secara peringkat, mungkin dia nak 5 tan tapi 1 minggu 1 tan. Jangan kita silap dengar, oh saya nak 5 tan. Lepas tu dia kata 1 minggu 1 tan. Secara peringkat ambil. Jadi kita sudah pergi ladang, kita tengok jadual, kalau A sudah capai masa, sudah masak, sudah capai indeks kematangan, indeks 2, 3, jadi kita pergi potong 5 tan keluar. Jadi rugilah. Kan? Okey, yang seterusnya kita mesti kena pasti permintaan dan pemasaran. Sama ada buah ni untuk ekspor ke tidak. Kalau untuk ekspor, kita tak boleh ekspor buah-buah yang saya tunjuk tadi ni yang sudah orange. Dia mesti buah yang hijau. Indeks 0 atau indeks 1, maksudnya 140 hari ke 155 hari. Ya. Biasa untuk kita jual kepada customer di lokal biasa lebih 150 hari. Ya. Sebab kalau kita ekspor, dia kalau masuk kapal, kadang-kadang dia pakai 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu sampai. Ya. Tetapi dia berbeza. Kalau kita guna DHL, Mass Cargo, Asia Cargo, di mana kita boleh terus bagi indeks 3 dan 4 sebab dia pakai flight. Berapa jam saja sudah sampai. Ya, nak pergi Indonesia contohnya Bandung 3 jam sampai. Nak pergi Thailand 2,5 jam sampai. Jadi dia bergantung kepada permintaan dan juga pasaran ekspor yang kita nak ekspor tu. Ya, dan caranya. Kalau dia boleh absorb the price, dia nak air cargo lebih cepat sampai. Memang kita pernah hantar nanas ikut air cargo. Ya, pada tahun 2021. Ya. Okey, lepas tu kita kena pasti kawasan penuaian. Kita tak boleh simply masuk sebab kita masuk sini sana, jalan sini sana, kita akan bawa benih rumput juga. Rumput pun jadi banyak nanti dalam ladang. Ya, kita hanya pastikan blok yang sudah capai 150 hari ke atas. Ya, okey. Dan peralatan pengangkutan mesti disediakanlah, ya, PPE. Dan kita mesti ada tenaga kerja yang cukup. Kalau kita nak potong 5 tan, takkan kita pakai 2 orang. Tak sempat. Ya. Sebab kita nak susun lagi, nak angkat keluar lagi untuk letak pusat pengumpulan ke, nak letak dekat kedai buah ke, nak hantar untuk kilang prosesan ke, nak hantar direct ke customer di botol ke. Ya. Jadi lokasi dia berbeza, kita kena tahu. Ada yang kita boleh letak dalam bakul, ada yang kita susun terus atas, Hilux ke, Nawara ke, lori ke, ya, yang tak perlukan bakul. Macam di Johor, cara mereka kalau 3 tan lori, dia punya buat kan susun secara bertindih, tak ada bakul langsung. Ya, okey. Jadi kita mesti maklum kepada customer kita. Tak kira lah pengimport dari negara itu, ya, bila kita hantar buah ni. Dan buah ni dijangka sampai bila. Kita ada tarikh kapal ni akan berlepas pukul berapa contohnya. Tak kira kapal udara ke kapal laut ke, ya.
kapal darat pun ada, itu kereta api lah, ya. Okey. Jadi kita mesti bagi tahu pemborong kita. Okey, buah dah siap potong 1 tan. Yang bos minta, kita minta bos datang sebelum pukul 4 petang. Datang ke lokasi ini sekian, ya. Contohnya, ataupun kita bagi tahu customer yang kita biasanya buat penghantaran, bagi tahu, okey, pukul 3 nanti ada free dah, buah kita sudah siap tuan, kita nak hantar, contohnya, ya. Okey. Okey. Kalau kita tengok kepada jadual arahan pembungaan, dia mesti ada tarikh yang pertama, yang kedua dia mesti ada plot dia di mana, ya. Dan yang ketiga, variety apa. Ada ladang yang ada pelbagai variety, ya. Dan berapa bilangan pokok, ya. Semua tu ada rekod. Jadi biasanya jadual arahan pembungaan ni dia bukan saja dalam rekod digital, dalam handphone, dalam Google Excel, dia juga perlu kita paparkan di kawasan plot tersebut supaya kita tidak silap, ya. Kita mana ada sempat ada kalau nak tengok phone, nak tengok apa, kita terus sampai kita nampak ada paparan atau notis kat situ. Ini hormon bila, ini batas hormon bila, itu batas hormon bila, belakang saya hormon bila, contohnya, ya. Okey, kalau kita tengok ini contoh jadual ni, anda boleh nampak kawasannya di Jaya Baru, ya. Variety apa? MJ2. Okey, ini plot berapa? 1, betul. Okey, berapa bilangan pokok untuk petak 2 atas? 18,279. Okey, jadi benih dari mana? Okey, baca buah bila? Hormon bila? Okey, mungkin ini 18,000, hormon dia 4 kali, maksudnya 4,000 lebih pokok lah sekali. Okey, jadi tiap-tiap hormon tarikh mungkin berbeza. Dan kita jangka harvest atau tuai bila nak potong buah ni, nak petik buah ni bila. Jadi ini semua mesti ada dalam jadual, tarikh arahan dan tarikh jangkaan. Okey, lepas tu kita ada satu rekod lagi untuk kita nak counter check tally ke tak tally. Okey, contohnya plot C1 kita tanam bila, pada buah bila, hormon bila, ya, bilangan berapa, dan hormon punya tarikh mungkin berbeza ikut line dia. Satu batas lah, C1, C2, C3 kan, dia ada line berbeza, ya. Jadi rekod ini adalah sangat penting. Okey, boleh saya tahu ada tak apa maklumat yang kita boleh tambah baik lagi untuk rekod? Ada? Biasanya kita boleh tambah baik, contohnya line C1 belakang ni kita dapat tuai grade A berapa, grade B berapa, grade C berapa, ya, reject berapa, rosak berapa, ya, supaya kita ada satu komprehensif punya rekod berkaitan dengan line ini, batas itu, ya. Ada yang batas panjang, ada yang batas pendek. Jadi ada yang boleh tanam 351 pokok, ada yang 700 pokok, ada 600 lebih pokok, ada yang 200 lebih pokok. Jadi data ni akan bantu kita. Sebab bila kita buat hormon, kita tak mungkin buat satu batas ni buat sampai 200 lebih pokok. Padahal dia ada 672, biasanya kita mesti habis satu batas, ya. Supaya mudah untuk kita buat kerja dan kena pasti batas yang dihormon. Kalau satu batas tu C1 kita nak hormon 4 kali, koyak. Bila mana sampai mana, itu pun susah. Sebab kita mesti pastikan satu-satu batas tu kita hormon supaya, kenapa? Apabila kita potong buah nanti, kita terus nak train dia daun untuk dia keluar benih. Jadi kita tak payah tunggu yang plot 1 C1 ni kita nak buat 4 kali punya kerja, ya, sebab ada 4 kali tarik hormon, ya, berbeza. Okey, jadi seterusnya kita kena pasti indeks kematangan buah. Okey, ada pernah dengar indeks 1, indeks 2? Pernah?
Okey. Boleh bagi tahu saya indeks berapa kalau anda pilih nanas MD2, indeks berapa yang biasanya anda makan? Indeks 5. Okey. Lagi? Indeks 3. Ya. Lagi? Indeks 4. Okey. Jadi dari sini you tengok pelanggan pun macam tu. Dia ada cita rasa yang berbeza. Jadi bila kita nak tuai buah, kita nak tengok indeks dia, kita pastikan kalau kita jual di gerai, of course lah macam-macam customer datang, dia nak indeks berapa. Kalau kepada pemborong, ada yang minta indeks 1 ke 3 je. Ada pemborongnya 1 ke 7. Ada pemborongnya nak 5 ke 7. Ya, sebab mungkin dia nak hantar kilang buat cuka, buat sos cili dan sebagainya. Ya, ada macam indeks 1 saja untuk buat pastry, ada yang untuk buat rojak, ya, indeks 2, 3, 4 untuk hotel botol, buat buffet, buat makan dan sebagainya. Ya, jadi kita pastikan apa pelanggan nak, kita uruskan. Okey. Jadi indeks kematangan ni dia akan menentukan kemanisan, ya, dan juga sama ada buah itu sudah masak, ya. Buah itu lebih sesuai dimakan ataupun dimasak, ya. Lepas tu dia mesti kita tengok secara 3 kaedah. Yang pertama secara fizikal, yang kedua secara kimia, yang ketiga secara fisiologi. Okey, kalau kita tengok dari segi cara fizikal, of course lah kita akan tengok buah dia. Jangan ingat buah besar dah masak, dah. Kita kena tengok warna, kita tengok kelopak dia, ya. Lepas tu kalau kita tengok secara kimia, mungkin kita tengok buah tu hijau, ya. Lepas tu kita nak test buah ni manis ke tak manis. Mungkin dia buah hijau indeks 01 untuk kita ekspor 140 hari saja lepas kita pemot. Jadi kita check break sekian ini. Sampai sana dah kuning sikit, dia akan check break lagi untuk compare berapa kenaikan. Mungkin dari 10 naik ke 15 contohnya. Okey. Lepas tu kita juga nak tahu pH dia. Jadi kematangan buah tu nanti saya akan tunjukkan. Kematangan varieti buah yang berbeza, pH dia juga berbeza. Ya. Okey. Kalau kita tengok secara fisiologi adalah kita tengok rekod lah kira berapa hari. Kalau 1 hari bulan 5, lepas 5 bulan adalah betul 1 hari bulan 10. Maksudnya dah 5 bulan. 1 hari bulan 10 kita jangka harvest mulai hari itu. Dan kita boleh tarik biasanya 2 minggu ke 3 minggu. Ya. Okey. Jadi kita tengok balik. Indeks 1. Kalau indeks 1 ini dia berwarna masih lagi hijau tua. Okey. Kelopak dia belum berlubang. Ya. Okey. Kalau kita tengok indeks 2, nampak isi dengan ada sikit oranye kan kat dalam. Okey. Dan kita boleh tengok buah dia masih nampak hijau. Tapi dia bukan hijau tua lah. Ya. Okey, indeks 3 dia ada 1 ke 2 mata sudah kuning. Ya. Lepas tu indeks 4 kita nampak lebih kurang dah lebih separuh dah. Ya. Ini time makan paling bestnya. Indeks 3, 4 paling sedap sebab dia lebih rangup. Ya. Kalau indeks 5 lebih daripada 50%, kelopak semua dah berlubang, lepas tu dia dah kuning oranye separuh. Ya. Dan indeks 6 kita nampak macam ni, indeks 7 habis kuning. Okey. Jadi boleh siapa bagi tahu saya ini indeks berapa? Ini mata dia, ini kelopak dia berlubang kan, maksudnya dia sudah masak. Walaupun buah hijau, itu dah indeks 1. Ya. Jadi kalau ini hijau cerah ni, kita tengok buah ini sekarang dalam indeks berapa? Kan? 3. Ya, betul. Ya. Ini kita boleh angkat sebagai 3 sebab kita boleh kira secara senang je. 1 mata, 2 mata, 3 mata, 4 mata, 5 mata, 6 mata kan. Okey, kita tengok berapa mata dah ada kuning. 3 mata lebih kurang. Ya. Okey. Ini pula indeks berapa?
baru berapa mata sebab dia buah kecil kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. So ini berapa indeksnya? Okey, ini dah indeks 6 sebab masih ada carry sikit hijau. Ya, kalau dia habis orange semua ni, dia akan jadi indeks 7. Okey. Kalau anda tengok ini indeks berapa? Sekejap. Okey, ini indeks 5 ke 6 lah. Ya, macam tu. Okey, kita tengok ini baru ketik. Ya, dia fresh lagi. Tak ada rebus, tak ada apa. Jadi ini bergantung kepada pengurusan lah. Ya, kita guna baja apa, baja organik, baja sintetik, ya. Jadi dia ada bezanya. Okey. Jadi bila kita tengok indeks ini, kita kena pastikan kita tengok indeks tu, kita kalau ladang tu besar, kita tak larat nak jalan semua. Sebab 1 ekar 15,000 pokok. Jadi apa cara yang paling senang adalah kita harus naik tangga. Dan biasa kita perhati bila kita naik tangga, kita tengok mana dah kuning. Kita boleh nampak secara terang. Ya. Jadi kita akan panggil orang kutip ni, potong ni, supaya kerja tu dia lebih laju. Dan kita boleh agak berapa hasil yang akan capai indeks 4, indeks 5. Jadi kita kena cari customer lah. Jangan tunggu customer kau. Kita sudah tahu hari ini kita potong ni masih ada banyak buah lagi. Kita tengok ada 50% punya buah indeks 1 ke 2. Ada lagi 50% punya buah indeks 3 ke 4. Jadi kita boleh call customer. Okey, sekarang ada buah macam ni. So kalau kata minggu depan bos mari buah indeks 3, 4 sudah jadi indeks 5, 6. Jadi 50% lah. Kalau minggu depan mari indeks 1, 2 dah jadi indeks 3, 4, 50%. Jadi kita kena bagi tahu siap supaya dia juga boleh rancang dia punya borong. Lepas tu kita boleh rancang kita punya tuai hasil. Ya. Okey. Kenapa indeks kematangan itu penting? Untuk marketing. Untuk tahu nak guna untuk restoran ke, untuk hotel ke, untuk makan ke, untuk dijadikan gubahan bunga ke, gubahan nanas ke untuk pertandingan ke, ya, untuk buat nanas potong ke macam R&R kawasan rehat jual nanas, ya, ataupun untuk masak, ya, kita kena tahu supaya kita boleh advise kita punya customer. Okay. Dan indeks kematangan ini adalah penting. Kita nak tahu sama ada buah ini di ekspor ataupun tidak. Ya. Dan dari segi indeks kematangan kita akan tengok juga grade buah. Contohnya 1.5 kg atas grade A, 1.1 ke 1.4 adalah grade B, dan 1.0 ke bawah adalah grade C. Ya. Okey. Jadi bila kita cek indeks kematangan, dia ada perubahan ikut cuaca. Mungkin hari ini kita tengok indeks 1. Sebab kan nanas MD2 ni dia ada sunburn. Jadi ada kala kebun ada letak netting, ada yang letak foam, ada yang letak topi kan untuk elak sunburn. Jadi bila kita letak netting dan dia kalau hujan panas, buah tu akan naik indeks kematangan mungkin dalam 2 hari dari indeks 1 ke indeks 5. Dia memang kita kata benda yang kita tak sangka. Kebiasaannya indeks 1 ke 5 mungkin ambil masa seminggu ke 2 minggu. Tapi disebabkan cuaca yang tidak menentu, ya, hujan panas, buah itu akan lebih cepat capai indeks yang tinggi. Jadi bila kita bagi tahu customer seperti mana saya bagi tahu tadi, indeks 1 ke 2 kalau cuaca yang elok minggu depan indeks 3, 4. Tapi belum tentu kalau hujan panas mungkin hari ini indeks 1, 2. Lusa sudah indeks 5. Ya. Jadi kita kena tahu keadaan cuaca baru kita boleh advise customer. Customer mana tahu sini hujan ke tak hujan, panas tak panas, kita je tahu. Kita yang uruskan ladang itu. Ya. Okey. Jadi bila kita buat indeks kematangan itu, kita juga boleh menilai breeds dia.
berapa kemanisan. Macam Jepun, orang Jepun dia suka makan buah yang grades-nya hanya 10 ke 13. Dia nak masam manis. Ya. And itu mereka nak makan. Sebab buah-buah lain N36 apa semua ni yang ekspor ke Jepun, kebanyakan lidah, sekatan lidah. MD itu tak kata lidah. Kecuali di tanah gambut ke, ataupun tissue culture, ataupun penggunaan baja, ya, kimia yang lebih ke, menyebabkan dia lidah, ya, sebab disebabkan gantungan bromelain itu, ya. Okey. Okey, ada apa soalan? Tak ada. Okey. Boleh kita take break 30 saat, ya. Okey. 30 saat, ya. Jadi lah. Ya. Ya. Okey, boleh kita teruskan? Okey. Jadi tadi kita cakap kepentingan indeks kematangan. Okey. Jadi sekarang ni kita tengok, okey, indeks kematangan tu seperti mana saya kata tadi, kelopak mata, ya. Dia kalau buka semua tu maksudnya dia sudah matang lah, sudah mecek lah, ya. Okey. Jadi kita pastikan bila kelopak semua berlubang, walaupun dia hijau, dia sudah matang. Ya. Lepas tu, yang kedua, kalau kita tengok buah ni makin kuning, grades dia makin tinggi untuk variety nanas yang lain. Tetapi untuk MD2, grades dia akan berubah. Kalau capai indeks 6 dan 7, grades dia akan jatuh. Ya, akan menurun. Ya, dia adalah berbeza. Ya. Okey, jadi kalau indeks tu makin naik, maksudnya buah ni apabila kita tengok grades dia berbeza, dia akan menyebabkan pH dia berbeza. Okey, dia juga akan menyebabkan grades dia berbeza kalau indeks kematangannya semakin naik. Dan buah tu akan menjadi semakin juicy, ya. Okey. Jadi kita tengok, tadi kan saya kata lepas kita hormon dia ambil 150 hari. Okey, macam mana buah nanas MD2 ni terjadi? Lepas kita tembak air dekat pucuk tu, ya, biasa kita akan buat sebelah malam lah, dia lebih sejuk. Jadi dia punya proses tu berlaku dengan lebih berkesan. Okey. Kalau kita tengok lepas 30 hari ke 50 hari, dia macam 200 lebih bunga, ya, bergabung, ya. Lepas tu dia boleh nampak purple orange. Buah tu hampir terjadi. Lepas tu 78 hari nampak buah ni kecil lagi. Okey. Bentuk nanas boleh nampak dah, ada jambu, ada ni. Lepas tu 93 hari nampak dia hijau tua. Okey. Lepas tu 120 hari buah tu tambah besar lah, jambu tu belum sangat besar lagi. Okey. Jadi tengok lepas tu isi dia juga akan bertukar warna sehinggalah, ya, 150 hari boleh nampak isi buah dia kuning keemasan. Ya. Okey. Tapi dia berbeza tau kalau buah nanas yang lain. Kebanyakan buah nanas lain ambil 9 ke 12 bulan. Tapi untuk MD2 13 ke 18 bulan. Ya.
Jadi tadi kita tengok balik kelopak mata yang saya kata tadi adalah ini. Ya. Ini adalah kelopak. Ini adalah apa? Kalau mata makin bulat, makin besar, biasanya buah tu lebih sedap lah, lebih wangi, aroma, tekstur dia lebih bagus. Ya. Sebab buah ni dia macam orang, ada tinggi, ada rendah, ada yang besar, ada yang kurus, ya, ada yang lonjong, ya, dia berbeza, ya. Tapi masih variety yang sama, MD2 ke, Morris ke, okey. Tapi kalau kita tengok Morris Josephine ataupun nanas madu, dia lain. Sebab MD tu dia ada saiz berbeza, tapi nanas yang lain saiznya semua sekata. Kalau kita tengok Morris di luar sana semua kecil macam ni je. Morris tu dia lonjong kecil. Kalau Josephine dia bulat kecil. Nanas madu pun bulat kecil. Ya. Jadi itu buah kita buang pun dia tak akan rosak. Tapi nanas MD tu jatuh saja, kita dalam 20 saat kita kena potong makan. Sebab dia akan bergas. Sebab memilih enzim kan. Nanas ni the whole fruit adalah enzim. Jadi kita tak boleh terjatuh, tak boleh bergeser, tak boleh bergolek, tak boleh tekan sebab dia akan jadi lebam. Ya. Okey. Jadi tadi macam tadi saya kata, kalau buah Sarawak MD6, Josephine, Morris dan MD2, Josephine kebanyakan di sebelah selatan Malaysia dan buah Morris di sebelah utara Malaysia. Ya, daun merah dengan daun ungu. Ya, purple daun Joseph, daun merah Morris. Ya, jadi kita ada juga buah Yankee di Selangor. Ya, kita ada SG1 di Sarawak. Ya, MD2 di setiap pelosok lah negeri. Okey. Kalau kita tengok M36, warna kulit dia hijau tua masa dia masak. Okey. Lepas tu warna isi putih macam Yankee, nanas Yankee. Tapi kita kalau tengok Josephine dia hijau pucat, Morris hijau dan MD tu hijau terang seperti saya tunjuk tadi. Okey. Tapi warna isi untuk Josephine, Morris, MD tu semua adalah lebih kuning keemasan. Buah masak di peringkat awal kematangan kalau kita tengok Josephine dia lebih kepada kuning merah. Ya. Lepas tu untuk buah masak yang dah hampir separuh ya dari segi peningkatan kematangan dia masih merah. Tapi yang lain masih kuning, tapi isi kuning keemasan. Okey. Untuk MD2 kita kena cari buah yang warnanya oranye jingga. Jadi buah ni bila kita tengok aroma dia berbeza, ya. Okey, boleh cuba tengok. Tapi kalau buah dia lebih menjurus pada kuning, buah ni mungkin dari segi Brix dia rendah, ya. Dan aroma dia biasanya jarang nak dapat bau nanas itu. Jadi anda boleh tengok perbezaan dia. Okay. Jadi kalau untuk peringkat buah masak di akhir kematangan, nanas N36 dia warna jingga, Josephine kuning jingga, Morris kuning oranye, tapi MD2 kuning oranye, kuning keemasan. Maksudnya MD2 ni kita juga ada nama Golden Pineapple, nanas emas. Dia bukan nanas madu, bukan nanas apa, tapi senang nak cakap nanas emas. Ya, jadi dia berbeza. Okey, jadi cuba tengok. MD2 bentuk buah tu silinder, Sarawak tu tirus, lonjong lah. Ya, Morris tu tirus, kan? Okey. Kalau tengok warna isi kuning keemasan, kuning muda, kuning emas, ya. Okey. Ada yang putih, ya. Kandungan gula berbeza. Paling manisnya variety apa? MD2, ya. Itu memang tak dinafikan lah, ya. Tetapi kita boleh makan tak kalau kencing manis? Boleh, ya. Okey. Nanas ni dia ada banyak kelebihan. Jadi bila kita tuai buah apa semua, kita nak bagi tahu customer apa kelebihan dia. Yang pertama untuk kesihatan kulit, ya, untuk anti aging, ya, anti wrinkle, ya, anti kedut lah. Yang kedua anti keradangan dalaman. Kalau ada luka, ulcer apa semua, nanas ni bagus kita makan. Kalau ada batuk pada peringkat awalnya, batuk jus nanas, buah nanas kita makan, ya, untuk cegah lah, untuk peringkat awal. Dan seterusnya kalau kita ada arthritis, sakit gout,
ya, lengan badan, ya. Okey. Lepas tu nanas juga bagus untuk melancarkan peredaran haid, ya, untuk wanita. Dan yang satu lagi adalah untuk mood kita punya mood. Bila kita makan coklat kita rasa happy. Jadi nanas pun ada elemen itu. Bila kita makan nanas kita akan rasa happy. Kita akan rasa seronok. Ya. So dia lebih kepada anti kemurungan. Ya. Jadi kalau kita tengok dari segi kandungan gula, of course lah MD2 lebih manis. Ya, MD2 kami ni ada sampai tahap Brix 22.5. Ya, jadi memang tinggi. Tapi paling sedap biasa kita makan buah adalah di antara 15 ke 18. Ya, sebab terlalu manis pun ada kalau kita rasa tercekik. Ya, tapi kita sikit-sikit makan okey. Sebab durian lagi manis. Ya. Okey. Kalau kita tengok kandungan asid buah paling rendah adalah buah mana? Mana? Gando dan MD2. Jadi tengok kalau kandungan asid di 0.3, 0.5 je. Ya. Asid yang paling tinggi Nanas Sarawak dengan N36. So dia lebih masam manis. Kita adalah manis masam. Ya, dia lain. Okey. Kalau kita tengok kegunaan buah. Okey. MD2 boleh buat canning tak? Nak buat sirap terancing. Boleh. Harga saja premium. Sebab MD tu benda pun mahal, kos mahal, ya. Okey. Tapi biasa ting-ting nanas yang kita makan, sirap tu adalah dibuat daripada N36 dan kandung canning. Ya, dalam bahasa kita cakap kaleng. Okey, untuk mengenting nanas. Okey. Macam di Belanda, Netherlands. Dia adalah pengimport nanas yang terbesar lah di Eropah, di mana dia juga banyak buat pemprosesan nanas. Ya. Jadi sekarang dalam dunia ni tanam nanas paling banyak adalah di Costa Rica. Dan MD itu adalah dari Hawaii, US. Ya, ada sepasang suami isteri nama dia Millie Diller MD. Dia kajang pertama mereka buat ni tak seragam, tak betul, tak elok, tak baik. Mereka tak suka, mereka buat kajang lagi. Kajang kedua adalah berjaya. Hasillah ini hybrid MD2 ni. Okey. Jadi nama diberikan MD2. Ya. Ini adalah buah yang makan ni untuk tunjuk kesetiaan pasangan dan kebahagiaan pasangan. Amirul boleh makan lebih sikit lah nanti lepas kahwin, kan? Okey. Jadi kalau kita tengok kegunaan buah untuk MD tu memang untuk canning dan untuk segar boleh. Ya. Dan untuk buah lain, contohnya Morris, Josephine, Sarawak biasa makan segar. Dan paling murah punya buah N36 gando kita buat canning ataupun makan segar pun boleh. Sebab kalau anda tengok, kalau nanas N36 harga borong murah je, RM1, ya, ataupun RM1 lebih je. Ya, tapi MD tu harga borong mungkin RM4 lebih, RM5 lebih. Jadi nak buat ting tu susahlah. Sebab apa? Kalau buah ini bila kita proses, kita nak potong kulit buah, saiz buah dia segata. Ya, nanas gando, nanas Josephine, Morris. Dia tak macam MD2. Tengok sini pun dah ada 3 saiz. Kan? Jadi nanti kita nak letak dalam mesin, nak potong isi dia keluar, ya. Macam mana pula? Ya. Kalau kita potong isi dia keluar, ini masuk mesin, keluar isi sama saiz. Jadi mengalami pembaziran lah. Sebab mesin yang kita customize, dia tak mungkin tengok buah untuk potong. Dia mesti untuk saiz yang segata. Jadi untuk canning, dia mungkin akan menyebabkan banyak pembaziran. Kecuali kita ada mechanization yang lebih efisien. Ya. Sebab saiz MD2 adalah berbeza. Okay. Jadi kalau kita tengok, jangka masa dia juga berbeza. Macam MD2 tadi saya kata berapa hari? 150 hari lepas kita hormon. Tapi mana buah apa yang dalam 120 hari? Buah gando lagi, Morris lagi, Josephine, betul. Ya.
Jadi tengoklah, itu sebab kenapa nanas lain murah, sebab dia tempoh masa singkat. Ya. Dan biasanya dia lidah. Ya. MD tu dia kena tengoklah tanah gambut, tanah mineral, tanah berbukit, termasuk penggunaan baja sintetik, autentik, kimia kan, organik ya. Okey. Yang ketiga berkenaan dengan melaksanakan kerja penuaian nanas. Okey. Jadi apa yang kita perlukan? Cuba seorang sebut satu. Sila. Nak potong nanas ni kita perlukan apa? Barang, pisau, betul. Lagi? Kenderaan, betul. Untuk angkut hasil. Ya. Bako untuk letak hasil buah. Lagi? Pusat pengumpulan untuk kita bezakan buah reject, buah A, buah B, buah C, buah rosak. Okey, lagi? Mungkin reflektometer untuk check bridge. Ya, nak tunjuk customer buah ni hijau tapi sudah manis. Garanti manis. Ya. Okey. Kereta sorong nak angkut hasil keluar dari satu batas ke satu batas, ya. Topi kebun, jaket, buk, kasut, ini semua adalah wajib. Ya, kita masuk latang, kita pastikan zero accident, zero injuries. Tak ada kecederaan, tak ada kecelakaan, tak ada malapetaka, tak ada apa-apa kemalangan. Ya. Bukan saja kita kerja kilang kita macam tu, sekarang kita cakap keselamatan, kesihatan pekerjaan adalah di merata-rata tempat kerja, termasuk di dalam ladang itu sendiri. Ya, kena pastikan keselamatan itu adalah asas priority kita. Ya. Okey. Jadi pengangkutan angkat buah kita ada 4-wheel drive macam traktor, ATV, Hilux, kita ada lori, ya. Lepas tu sampah. Ada sampah-sampah kita kena clear keluar, bukan mengangkat hasil je. Kan ada kalau tangkai apa semua kita tak boleh buang sembarangan. Mungkin ada form yang baru buah tu, ya. Mungkin ada topi, ya. Dan benda-benda lain, ya. Jadi kita kena ikut mindset lah. Bila kita potong buah ni, kita pastikan bako yang digunakan mestilah bako yang elok, ada besi di sebelahnya. Okey. Lepas tu buah yang dituai mesti pakai parang yang tajam dan tidak berkarat. Ya. Dan dia mesti selalu asam. Ya, lepas asam maksudnya tak ada fungus tak apa melekat ke kepala anda. Okey. Lepas tu kalau kita silap potong buah, tersilap potong, maka buah ni dah reject lah. Betul tak? Rugilah kita tunggu 15 bulan, 13 bulan, 18 bulan. Kan? Okey. Jadi kita potong pokok induk, potong daun, potong celah-celah. Lepas tu kita pastikan kita jangan terkena buah. Ya. Okey. Lepas tu waktu menuai tu juga penting. Ramai orang ingat kita boleh tuai anytime, malam apa semua. Of course lah kita tengok kekangan masa. Tapi seeloknya apa-apa masa pun tak apa. Seeloknya pagi tengah hari masa dia panas, supaya buah tu lebih tahan. Dan kalau kita harvest buah pada musim hujan, masa hujan, biasanya buah tu akan mengalami leput tangkai, punya isu. Di Johor banyak macam tu, sebab dia di atas tanah gambut, dalam tanah lembab, bertakung air semua. Jadi lagi mudah dapat jangkitan. Ya. Sebab kalau kita punya parang tak bersih, atau kasut kita tak bersih, kita bawa benih, jadi menyebabkan benih rumput datang, rumput makin banyak. Ataupun parang tidak bersih, kita potong buah, so dia berjangkit kat pokok induk, ya, benih tak boleh keluar. Jadi ada banyak faktor. Apabila kita buat sesuatu kerja, kita pastikan semua faktor kita jaga dalam satu masa. Dan bukannya kita buat kerja 2 kali, 3 kali, 4 kali untuk nak jaga satu pokok, satu batas, satu ladang itu. Ya. Jadi ini adalah sangat penting. Jadi untuk menuai hasil, kita tengok ada banyak buah kena potong. Ada yang crown kena potong. Sebab dia bila potong dia punya daun-daun pokok induk tu, pastikan kita tak potong dia punya crown. Sebab
Macam China, India, dia suka pakai buah untuk sembahyang kan. Dia nak semua cantik sebab dia kata nanas ni online kan. Jadi mungkin kalau Melayu biasanya dia tak kisah sangat lah. Tapi biasanya semua nak perfect. Nak kulit elok, tak ada rosak, tak ada bau, jambu elok. Kita kena pastikan ini. Lepas tu kita mesti ingat buah ni tidak boleh ditekan. Kita letak dalam paku, jangan tekan. Jangan golekkan buah letak dekat ponek, semua tak boleh. Ataupun jatuh. Pastikan. Biasa kita letak buah yang belum masak ataupun buah hijau indeks 1, 2 kita letak baku berasingan. Indeks 3, 4 kita letak baku berasingan. Kalau tak ada baku yang banyak, mungkin buah hijau kita letak dekat bawah medium, lapisan tengah, tapi lapisan atas semua kita letak buah yang sudah indeks 4, 5, 6 ya. Okey. Yang akhirnya menyediakan laporan. Kenapa laporan adalah penting? Ya, betul. Data yang kita collect perlu kita terjemahkan. Mungkin data itu akan membantu saintis-saintis pertanian ataupun pegawai-pegawai lembaga pengindustrian nanas ataupun membantu pegawai mardi yang membuat penyelidikan. Kita juga boleh tahu data ni bila kita nak tuai, bila kita nak uruskan, bila kita nak hantar, kita tahu berapa hasil kita dapat. Sama ada kita break even, kita rugi ataupun kita sudah capai profit. Dan data itu juga penting untuk kita tunjuk nanti nak buat loan dekat bank. Cara ni betul ke, hasil dapat banyak ke, ataupun kita nak tunjuk dekat agensi untuk dapatkan gram padanan ke, ataupun kita nak tunjukkan kepada pekebun lain, agropreneur muda lain supaya mereka boleh nampak prospek dan kita boleh sama-sama buat. Sebab satu orang nak jaga 2 ekar ladang, kerja dia jadi leceh. Tapi kalau ada 10 orang, 20 ekar, seorang jaga 2 ekar di tempat yang sama. So, ada kala Kai tak free, Farid tolong tengokkan. Ada kala Amirul tak free, Kai tolong tengokkan. Maksudnya kerjasama dalam satu pasukan untuk menjaga blok sendiri dan kawasan sekitar yang dimiliki oleh kawan-kawan kita. Itulah kita kata efisiennya timur. Jadi kita buat kerja ladang, kita kena fikir macam tu. Okey. Kita pastikan laporan tu ada tarikh, ada tempat, blok mana. Kita mesti mahu tahu berapa kuantiti. Grade A dapat berapa kilo, grade B, grade C, reject, rosak berapa. Sebab kita tak boleh simply buang buah rosak dekat sana, nanti dia akan mengundang lebih banyak ancaman rosak datang. Lepas tu di blok mana, batas mana. Jadi biasanya batas-batas kita kena rekod. Kalau kita tahu di batas C1 Kampung Selamat banyak yang reject C1. Jadi kita kena tengoklah C1, tengok semua pokok induk. Ada masalah tak? Daun ada tukar warna tak? Daun pokok induk. Ada tak? Mungkin plastik silver sign tu pecah. Ada tak mungkin tanah tu basah, lembab, takung air. Ataupun mungkin batas tu terkena matahari, tak ada netting, tu sebab buah semua rosak. Ataupun batas tu ada sarang lebah, ada sarang serangga yang banyak, koya, dia mungkin dia tak attack the whole ladang, dia attack the satu batas je. Okey, jadi kita kena tahu semua ini. Jadi blok masing-masing, ada kala kita potong buah dari tanah gambut, kita tak campur dengan buah tanah mineral. Supaya kita tahu, mungkin tanah gambut kita boleh join kepada kilang yang proses. Mungkin kemanisan dia tidak menjamin sampai 18, 19, 20, 21 metrik. Untuk mineral punya buah biasanya tak ada masalah. Kecuali bertapung air. Okey, jadi laporan ni dia boleh dalam bentuk social media, kita buat dalam WhatsApp group, kita sudah report, lepas tu kita transfer dalam Google Excel supaya semua orang boleh akses. Okey, dan dia mesti ada
Rekod kita sudah kutip buah, bila tarik dekat lekir, pasal berapa, line berapa, batas berapa, berapa baku buah, berapa reject, berapa buah kecil, grade C, total berapa kilo. Ya, dan biasanya kita akan tahu siapa yang report, siapa yang kutip lah. Supaya kita nanti tanya balik, tadi batas ni kutip, ada buah lagi tak? Berapa lagi buah yang minggu ni kena harvest? Contohnya sekarang tengok surat indeks 23, kita boleh tahu minggu ni untuk batas ni kena boleh kutip lagi. Contoh estimate 4 ke 5 baku. So kita tahulah siapa yang kutip. Takkan kita tanya, kalau Farid yang kutip buah dekat C1, kita tanya Silas. Jadi rugi masa lah, dia lagi kena pergi tengok apa semua. Sebab orang yang sudah kutip nanas, dia sudah tahu, dia tengok sekali, kan? Bukan kita tutup mata masuk situ C1 kan. Jadi kita tak mau buat kerja 2 kali. Kita kena cost efficient, ya, jangan tambah kerja, ya. Jadi report ni adalah sangat penting untuk pelbagai bantuan, ya, untuk pelbagai laporan yang perlu dihantar kepada agensi, ya, walaupun tanpa bantuan ataupun dengan bantuan. Dan dia juga bagus untuk anda buat loan nanti, ya. Sebab berkebun dia sama seperti nelayan, dia tak ada EPF apa semua. Jadi you kena buat income sendiri, ada rekod semua ni, you pergi bank nak pinjam loan untuk di bawah jaminan SJKP ke SJPP ke, ya, yang tak ada slip gaji punya. Jadi mungkin dia akan tengok apa you buat berkebun. Okey, you tunjuk hasil, berapa ikan yang dapat hari ni, apa ikan, berapa berat ikan, ABC berapa ikan kembung, ya. Lepas tu buah sama juga, ya. Mungkin Agrobank dia akan minta maklumat sedemikian. Jadi dokumen ini jangan saja simpan hard copy atau soft copy, malah dua-dua hard dan soft copy kena ada, ya. Dan dia mudah difahami. Pastikan apa yang kita tulis, apa yang kita rekod semua tu adalah mudah difahami, ya. Bukan saja rekod hormon tadi, ya, malah laporan hasil perlu juga kita ada. Setiap kali kita kutip hasil, tak ada kutip hasil, tak ada lah report kan. Ya, pastikan. Mungkin ada satu hari kita masuk ladang tu nak clear plot A, mungkin bukan nak clear buah yang elok. Kita masuk tanah untuk cari buah yang telah dimakan oleh ancaman perosak, buah yang rosak, bukan reject, buah yang rosak kena dilumpuskan. So kita kutip semua buah tu, kutip keluar, kita potong jambu, jambu boleh tanam balik, kan. Jadi buah tu kita lupuskan dekat rotong, ya, faham? Bukan setiap kali harvest tu confirm untuk pelanggan, mungkin untuk kegunaan sendiri, mungkin kegunaan untuk pusat pemprosesan dan sebagainya, ya. Okey, itu sahaja. Ada soalan apa-apa? Ya. Okey, buah ni. Okey, ini saya rasa ada dalam 2.8 ke 3 ke. Lagi satu saya nak berkongsi. Bila kita letak buah, kita letak macam ni, letak dalam bakul kan, boleh secara melintang. Ada kelas secara menegak, dia akan melipat daun jambu dia. So ada customer tak suka. Ya. Okey, jambu ni boleh potong, kita boleh tanam balik, ya. Pastikan tidak berair, tidak basah, ya. Dan buah ni kalau kita nak simpan lebih lama, sebelum makan macam indeks 3-4, sebab buah dah makin juicy kan, macam saya kata tadi, boleh advise customer mereka letak macam ni. Sandar kat dapur ke mana, separuh, setengah hari. Jadi atas akan jadi manis. Sebab apa? Ada tekanan graviti, betul, ya. Sebab dia juicy, dia punya kandungan gula akan turun kalau kita terbalikkan untuk setengah hari, ya. Jadi bak nanas ni ada banyak benda yang sangat menarik yang kita perlu beri perhatian lagi. Pertanian ni dia tak boleh semua benda ikut buku, tapi kita kena ada observation sendiri, ya. Ladang yang berbeza, persekitaran berbeza, ancaman perosak berbeza, penggunaan baja dan racun yang berbeza akan memberikan hasil yang berbeza, ya. Yang penting kita pastikan hasil yang kita kutip tu adalah selamat, terjamin dan sihat dimakan. Ya, sekarang semua dah bergerak ke healthier life choice.
Ya. Dan untuk nanas MJ2 ni orang yang ada kencing manis pun boleh makan sebab dia boleh regulate blood sugar. Ya, yang tadi saya kata manfaat tadi kan, salah satu juga dia boleh regulate blood sugar. Ya, jadi ini adalah sangat bagus untuk manusia. Ya, even dia punya kulit, dia punya tangkai pun kita boleh buat untuk ayam makan, untuk ternakan lembu, kambing. Ya, sisa kulit boleh buat baja, boleh hantar ke kolam udang untuk orang nak bersihkan kolam tu, ya, untuk elakkan ini fungus dan sebagainya. Ya, jadi ada banyak kebaikan. The whole nanas, ya, tak ada pembaziran. Even jambu pun kita boleh tanam. Ya, tapi tempoh masa agak lambat sikit lah. Ya, okey. Ada soalan lain? Tak ada. Okey, itu saja untuk penuaian hasil tanaman nanas. Jadi minggu depan saya akan jumpa dengan saudara-saudara semua tentang pembajaan nanas. Jadi baja ini pun ada pelbagai jenis lah. Ya, jadi topik ini juga sangat menarik sebab apa-apa yang kita buat, kita nak buah besar kan? Kita nak dapat hasil yang bagus, nak manis, nak wangi, nak elok. Jadi dia juga bergantung kepada pengurusan dari segi elemen pembajaan nanas. Jadi minggu depan saya akan berkongsi dengan saudara-saudara tentang pembajaan nanas. Ya, okey. Jadi tak ada masalah, tak ada soalan apa ya? Okey, tak ada soalan. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara. Jadi kalau ada apa tak faham boleh mesej saya juga. Ya, kalau tak ada apa-apa kita jumpa minggu depan. Okey. Thank you semua. Terima kasih.